Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan tengok pada topik elektronik untuk membuat soalan ulang kaji. Okay, so kita pergi kepada form 5, so elektronik adalah tingkatan 5, bab 5 kan. Okay, kita tekan di sini. Okay, alright. Kita ada beberapa contoh soalan, so kita mulakan sebab kita baru belajar tajuk elektron kan. So kita tengok kepada yang pertama adalah kita buat bahagian A dulu So yang pertama A1, so kita ada 3 soalan di situ. So dalam okay, kita baca dulu soalan. So diagram 3.1 shows a simple cathode ray tube. Cathode emits electron when switch P is closed. Okay. So rajah 3.1 menunjukkan satu osiloskop sinar katod yang ringkas memancarkan elektron apabila switch P ditutup. Okay, ini kita ada switch P. Ingat lagi kita belajar inilah filament. Filament ada filament juga tidak sebagai cathode dan juga anode, dan kita sambung kepada volta lampau tinggi ataupun EHT. Okay, soalan pertama, namakan proses yang membolehkan pemancaran elektron daripada cathode. Name the process that enable the emission electrons at the anode. So jawapan dia adalah pancaran termion kan, ataupun thermionic emission. Mudah senang soalan tu. Okay, soalan yang kedua, state one reason why the extra high voltage is used. Nyatakan satu sebab mengapa volta lampau tinggi digunakan. Ini jawapan yang paling mudah adalah untuk memercutkan elektron. Memercutkan elektron ataupun electrons accelerates. Okay. Itu yang kedua. Soalan yang ketiga. So when currents flow in the cathode ray tube, the current produced in 5 seconds is 0.01 ampere. So kita ada 0.01 ampere. So calculate the total charge of the electron. So apa maklumat yang dia bagi? So time atau masa ialah 5 second, to T ialah 5. And then kita ada arus I 0.01 ampere. So dia tanya Q. So kita tahu formula kita apa? Q equals to IT kan. So apa kita buat ialah letak je lah persamaan kita. Q equal IT, masukkan 0.01 darat 5 bersamaan dengan 0.05 coulomb. Jangan lupa unit kena adalah 0.05 coulomb. Okay. Next, ada soalan yang seterusnya. Diagram 3.2 shows an incomplete path of a cathode ray in an electric field. So, rajah 3.2 menunjukkan satu lintasan yang tidak lengkap bagi sinar katod dalam medan elektrik. Jadi, kita ada, dia ada plat ingat ya, ini ialah untuk plat pembensongan kan, deflecting tube kan. So, ada medan elektrik kat sini kan. So, makna kata this is positive. Kalau ini positif, bawah negatif, dan elektron kita tahu bercharge negatif, maka kita tahu dia akan terpesong ke atas. So kita fikirlah dia pesong ke atas begitu. So give one reason, jawapannya mudah je, because apa? Elektron bercharge negatif or elektron is negatively charged. Okay, so settle lah untuk soalan yang pertama. Okay, alright. Seterusnya kita tengok pada soalan yang kedua. Kita ada soalan yang kedua. Okay, inilah SPM 2016. Okay. Diagram 4.1 shows a cross-section of a multi-cross tube which is used to study the characteristic of cathode rays. Okay, the cathode ray is produced when electrons emitted from a heated cathode. Okay. So, rajah 4.1 menunjukkan keratan rentas tube palang multis yang digunakan untuk mengkaji sifat sinar katod. Sinar katod dihasilkan apabila elektron dipancar dari katod yang dipanaskan. Okay. So, soalan yang sama juga ditanya, name the process of emitting electrons from the heated cathode. So, namakan proses pemancaran elektron dari katod yang dipanaskan. So, jawapan dia tak lain dan tak bukan adalah thermionic emission ataupun pancaran termion. Okay. Anak-anak jangan rasa terlain sebab ini soalan tahun 2016 ni, bawah pada 2021 semua soalan adalah bahasa Inggeris dulu, kemudian diikuti oleh bahasa Melayu. Okay. Soalan yang kedua. Diagram 4.2 shows a shadow and a green light region seen on the screen. So rajah 4.2 menunjukkan satu bayang dan kawasan cahaya hijau dilihat di atas skrin. Macam inilah. So ada green region kan.
So, first question, beri satu sebab mengapa. Give a reason why what the shadow is formed on the screen. Bayang terbentuk di atas skrin. So, bayang terbentuk sebab apa? Kerana biasanya kalau ada bayang ni nak menunjukkan apa? Cahaya bergerak lurus. Tapi dalam kes ni sebab ada green green light tu bermaksud adalah apa ni sinar katot kan ataupun cathode rays. So, kita nak cakap apa? Cathode rays is blocked by the multi-cross kan, and then dia produce shadow lah. So proof kita ialah apa? Cathode rays ataupun sinar katot bergerak secara lurus. Okay. So ni kita letaklah dia tadi light atau elektron is blocked. Cahaya atau elektron dihalang kan. Cahaya atau elektron means cahaya ni lebih kepada apa? Pancaran sinar katot ataupun cathode rays. Alright. Okay, soalan yang kedua. The green light region is formed on the screen. Remember, kawasan cahaya hijau terbentuk di atas skrin. Ini adalah kesan pendaflow kan. So, maknanya apa yang berlaku ialah apa? Tenaga kinetik cahaya, tenaga kinetik sinar katot bertukar kepada tenaga cahaya. Ataupun the kinetic energy of the cathode rays or electron converted to light. Sebab pendaflow effect, kinetic energy boleh buat macam je. Change to heat plus light energy. Ataupun kesan pendaflow, tenaga kinetik bertukar kepada cahaya. Okay, itu jawapan kita lah. 2 markah macam tu Okay, kita ada soalan seterusnya. Ini soalan pengiraan lah. Dia mesti ada satu soalan pengiraan. Okay, kita tengok sini. The electrical potential energy 4.8 times 10 to the power minus 16 joule gained by an electron is converted to kinetic energy of the electron in the multi-cross tube. So, calculate the velocity of the electron. So, the mass of an electron M equals to 9 times 10 to the power minus 31 kg. So, tenaga keupayaan elektrik 4.8 darab 10 negatif 16 joule yang diterima oleh satu elektron ditukarkan kepada tenaga kinetik untuk elektron tersebut dalam tiub palang maltis. Hitung halaju elektron tersebut. Dia bagilah jenis jisim jisim bagi elektron ni. Okey. So maklumat yang dia bagi apa? Dia dah bagi EV dah kan. So kita tahu formula kita apa? EV sama half mv square kan. Setengah mv kuasa 2. Sebab apa? Tu dah datang daripada apa? Prinsip kat badan tenaga kan. Tenaga yang diperoleh oleh elektron sebelum bergerak, sebelum dipercutkan sama dengan tenaga yang ada pada elektron selepas dipercutkan. So tenaga sebelum apa? Tenaga keupayaan elektrik dan selepas kita tenaga kinetik. So kita tulis dalam persamaan. Actually EV sama dengan setengah mv kuasa 2. So kita di sini 4.8 darab 10 negatif 16. Ini adalah apa? Tenaga keupayaan elektrik bersama dengan setengah M kita ni 9 darab 10 negatif 31. V ni kita nak carilah V kuasa 2 lah. Dan kita kena gunakan punca kuasa ni kat sini kan. Dan dapatkan jawapan 3.27 darab 10 kuasa 7 meter per saat. Itu jawapan kita lah yang pertama. Okey, dah selesai situ Alright. So kita tengok seterusnya. Diagram 4.3 shows two magnets with opposite poles are placed at the side of the tube, causing the shadow being deflected. So, rajah 4.3 menunjukkan dua batang magnet dengan kutub berlawanan diletakkan di sisi tube tersebut, menyebabkan bayang itu terpesong. Ada bayang lah, bayang terpesong kan. So, soalan pertama, diagram 4.4 shows front view of the screen seen by the observer. Rajah 4.4 menunjukkan pandangan hadapan skrin yang dilihat oleh pemerhati. Jadi, draw an arrow to show the direction of deflected shadow. Okay, so nak buat ini kita kena gunakan apa? Tangan kiri Fleming. So, macam mana nak gunakan tangan kiri Fleming? Okay. Kejap Okay. So, macam mana nak gunakan tangan kiri Fleming? Okay, so kita kan. Okay, pen Okay, ingat kita ada tangan kita. So, tangan kiri. So, kita ada 3 jari kan. Cikgu buat macam ni lah.
So, ini satu jari. Ini jari yang ketiga. Ini jari pertama. Yang tengah jari ketiga. So, ini adalah thumb. So, macam kita nak buat. Okay, yang pertama. So, kita tengok sini. Dia daripada utara. Sekejap, kita selesaikan dululah. So, ini adalah daya kan, F. Ini F. Ini magnetic field. Ini ialah arus lah. Ada 3 kan. So, yang kita tengok sini. Dia mana utara. Ni utara kan. Ni utara, ni selatan. NS. So, apa kita buat ialah kita ambil ni. Jari kita arah sinilah. So, ini adalah north. Ini adalah south. Maksudnya, ibu jari yang kedua yang tengah-tengah tu. So, ini. Okay, kemudian clue yang seterusnya ialah kita tengok kedudukan filament. So, ini adalah filament. Jadi, elektron akan bergerak dari sinilah. Dari kiri akan terus bergerak ke skrin kan. Akan pergi ke skrin. Ini adalah arah sinar katod lah. Ini adalah arah sinar katod. Dan kita tahu sinar katod bercharge negatif, right? Bercharge negatif. Right? Jadi, arus kita adalah daripada positif ke negatif. Jadi, apa kita kena buat ialah kita kena tarik arah arus ni arah daripada macam tu. Daripada skrin ke filament. So, dia inilah. So, kita buat begini. Dan bila kita jari kita ni, so, kita tunjukkan. So, ini kan. Ini adalah arah arus lah. Kuku ni adalah arah arus. Sebab sama kan. Okay. Jadi, bila kita buat macam tu, automatik ibu jari akan ke bawah. So, check. So, ibu jari kita akan ke bawah. So, ini adalah force lah. So, force ni menyebabkan apa berlaku? Dia akan pesong ke bawah. Itu cara dia lah. Okay. Jadi, state the physics rule used to determine the direction of the shadow. So, nyatakan petua fizik yang digunakan untuk menentukan arah bayang tersebut. So, jawapan dia ialah Fleming left hand rule ataupun petua tangan kiri Fleming. Alright, so selesai untuk soalan yang yang kedua. Okay, so kita faham itu Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, ni kita ada soalan tahun 2020. Ni pun Pala Maltese kan nampak family kan, ini adalah Pala Maltese, tiup Pala Maltese. Okay, panjang soalan tapi kita baca sama. Okay. Kalau siapa yang ada buku ni boleh rujuk buku surat tak pastilah tapi dia ada soalan ni lah. 7 ni. Soalan SPM 2020. Okay, Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan pembentukan bayang gelap yang dikelilingi oleh cahaya hijau apabila sinar katod ditujukan ke skrin tiup Pala Maltese. Jadi cahaya hijau yang berlainan keamatan bergantung kepada beza keupayaan voltan lampau tinggi kan. Dia bergantung pada beza VLT. So diagram 6.1 and 6.2 show the formation of dark shadow surrounded by green light. So surrounded by green light when the cathode rays are directed to the screen of the multi-cross tube. So the green light has a different intensity depending on the EHT lah. So soalan pertama, apakah sinar katod? What is cathode rays? So kita dah belajar cathode rays adalah apa? Alur elektron berhalaju tinggi lah, ataupun elektron berhalaju tinggi ataupun high speed elektron. Kan mudah jawapan dia, high speed elektron. Okay. Next, soalan kedua. Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan based on diagram 6.1 and diagram 6.2, compare beza keupayaan pada VLT dan potential difference EHT. Okay, so kita tengok beza keupayaan dia bagi tak kat sini. Nampak gaya kena tengok dekat ni lah, dekat apa nama? Ni apa nama? Dia punya deflection tu. Ni yang pertama dia sini. Yang kedua dia nampak lebih banyak kan. So kita boleh katalah 6.2 lebih besar daripada 6.1 lah. So halaji elektron kita tengok kat sini macam ni mudah kita dapat nombor kan. Ni 2.65, yang ni apa? 4.19. So bermaksud yang 6.2 lebih besar. Satu lagi kita ada 6.2 so kita letaklah 6.2 besar lah pada 6.1.
Okey, keamatan cahaya. Alamak, ini kejahatan cahaya memang tak boleh nampak lah. Nampak macam sama kan, tapi kita belajar kan. Selagi kalau VLT lagi tinggi, mestilah 6.2 lebih besar daripada 6.1. Kadang nak jawab soalan ni pun kadang kita kena pakai common sense lah. Apa yang kita dah tahu kan daripada teori lah. Okay. So, dia dapat 3 tu, 3 markah tu. Okay, sebenarnya dia kata untuk buat relationship kan hubungan. So, hubungan antara beza keupayaan dengan hal laju elektron yang menghentam skrin. The potential difference and velocity of the electron. So, kita tengok tadi. Tengok balik pada gambar tadi. Kalau hal laju tinggi, tengok mana dia. Kedua-dua 6.2 kan. So, maknanya semakin bertambah. So, kat sini beza keupayaan. Semakin beza keupayaan tinggi, hal laju elektron tinggi. Itu jawapan kita. Ini jawapan yang lama kita jawab berkata terus. Okay, kat sini kita tulis balik semula. Okay. Okay. Macam mana? Beza keupayaan cikgu short point lah Beza keupayaan tinggi. Tulis macam ni je. Beza keupayaan tinggi. Hal laju elektron. Hal laju elektron tinggi. Okay, tulisan cikgu ni tak apalah cantik sangat. Okay, tu. Okay, boleh tempat Okay, kadang dan kita tengok hal laju elektron dekat matan cahaya. Tadi kita jawab common sense kita kan. So, kita ikut je lah. Maknanya hal laju tinggi. Okay, kalau hal laju tinggi. Okay, hal laju tinggi. Bermaksud apa? Keamatan cahaya. Keamatan cahaya tinggi. Okay. Keamatan cahaya tinggi. Ini bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris kita sebut apa? The velocity increase ataupun high velocity, high intensity. Bahasa Inggeris lagi cepat. High velocity, high intensity. Itu yang kita jawapan ni B. Okey, hubungan. Ada laju elektron tinggi, keamatan cahaya tinggi. Okey, ni pengiraan. Okey, dia kata sini laju elektron yang menghentam skrin dalam rajah 6.2 ialah dia bagi V kan. So kita tulis lah. Kita tulis sini V sama dengan 4.19 darab 10 kuasa 7 lah. Okey. Kemudian beza keupayaan dia suruh cari. So ni V kecil kan. V kecil, ni V besar. Tak tahu kan. Buat macam tu lah. Okay, so dia bagi M. Dia dah bagi M. Dia bagi E. And then how to formula dia apa? So senang je lah. So kita ada EV. E besar sama dengan apa? Setengah MV kuasa 2. So ni semua dah bagi kan. E yang tak dapat. So selesaikan lah. EV sama setengah MV kuasa 2. V besar sama MV square over 2E. Dan selesaikanlah matematiknya. Dan jawapan kita ialah 4992.52 volt. Itulah jawapan dia. 4992.52 volt. Okay. Right. Ada lagi soalan? Oh, ada. Okay. Dua magnet bar diletakkan berdekatan dengan tiub palang multis seperti yang ditunjukkan dalam rajah ni. Two bar magnets are placed close to the multi-cross tube as shown. Nyatakan arah pembisungan bayang gelap itu state direction. Okey, jom kita buat sama-sama sekali lagi. So, kita ada north utara macam ni. Okey, ni utara kan. Okey, utara selatan. Okey, north. Ni magnet ni magnet. Kemudian arus. Okey, ni adalah elektron kan. So, elektron daripada sini nak ke skrin. Jadi, kita buat apa? Magnet, arus ialah terbalik lah. Arus akan terbalik gitu. So guna ibu jari, 3 jari kita ni dan rasa sekejap. Betul tak? Bayang ni akan bergerak ke bawah. Okey, akan bergerak ke bawah. Yes, dia akan bergerak ke bawah. Okey, try lah tengok. Mesti boleh dapatnya lah. Sekali lagi Okey, kita ambil tangan kita 3 jari. So jari tengah tu tunjukkan utara selatan macam ni, utara selatan. Okey, jari yang ketiga arus dia berlawanan dengan arah elektron. So, tengok elektron. Elektron dari sini, filament kan. Kalau ini filament, sebab ini skrin. So, elektron akan bergerak daripada filament ke skrin. So, cikgu buat inilah. Filament ke skrin. Tapi arus, ini arah elektron. Tapi arus dia opposite lah. So, dia akan ke sana. Okay.
Sekejap. So, macam lukis. So, ni macam ni. Dia macam mana ya? Okay, sekali lagi. Utara, selatan, pusing. Dia senang ni magnet dulu tau. Kalau arus dulu susah sikit. So, magnet utara, selatan. Okay, tunjuk ke arus ke sana. Ke dalam lah. Ni kita sebut into kan. Dia ke dalam. Ke dalam ni ke kertas lah. Arus into atau ke dalam. So, force kita ke bawah. Okay, right.